Bila kita sudah baca Quran lalu kita disunat berdoa sepatutnya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alna imaman wa nuran hudan wa rahmah. Itu yang jadilah Quran ini itu iman kami. Coba bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nasina. Tiap-tiap kali baca Quran, habis Quran baca Allahumma arhamna bil Quran. Tolonglah kepada kami ya Allah, beri rahmat melalui Quran. Rahmat buka pintu hati kau, rahmat rezeki halal kau, rahmat anak kita jadi orang baik soleh-soleh kau, rahmat jiran kita menjadi orang boleh tupai kau, rahmat jangan bagi marah kau, jangan bagi banjir kau, jangan bagi tsunami kau. Apa saja benda yang dikira qada Allah Taala yang tak boleh kita tolak kecuali dengan rahmat dia, kita minta melalui Quran. Quran ni jadi orang nak panggil azimah kau, nak panggil keramat kau, betul. Kita minta Allah Taala gunung Quran untuk pelindung kita daripada sebagaimana. Allahumma arhamna bil Quran waj'alna imaman. Jadilah Quran jadi imam kan. Bagaimana tu imam sembahyang tu, dia rokok kita rokok, dia sujud kita sujud, dia tayak kita tayak, dia salam kita salam, kita kebir kita kebir. Quran juga kita menjadi, kita minta jadi imam kita. Gapo Quran ajar kita terima, kalau Quran larang kita berhenti. Ini benda kita orang Melayu, orang Islam, bukan orang Melayu dah, orang Islam.